kejadian masa lepas tanamkan almarhum. Kejadian ni buat Sam termenung kejap. Dalam hati Sam kan, banyak kali dah Sam datang Kota Kinabalu. Banyak kali dah Sam datang Sandakan, naik kereta sampai ke Kinabatangan. Dan Sam realise kan, daripada lebih kurang 10 tahun lepas Sam pergi Sandakan, Kota Kinabalu, Kinabatangan ni sebab dia, ikut dia, menyokong dia. Bila Sam kat airport tadi, Sam termenung. Sam tak tahu bila lagi Sam akan jejak kaki situ. Pasal dia dah tak ada. Sam tak tahu lagi bila lagi aku jejak kaki kat sini. Pasal sebab aku jejak kaki kat sini selama ni, orang tu dah tak ada. So Sam tak tahu Sam datang kempen lagi atau tidak. Serius Sam tak tahu. Saya merasa guys, saya merasa KK, saya merasa Sabah. Saya merasa Sabah seperti rumah Sam nombor 2. Mungkin rumah nombor 3. Pasal Sam selalu pergi sana. Tapi tadi Sam termenung kejap, Sam tak tahu adakah aku akan datang sini lagi. Tak tahu. Baik sangat lah korang. So Sam pergi, Sam sokong, Sam all out. Sampai masa Sam cakap Sam nak pergi tu, diorang nak belikan Sam tiket tau. Tiket kapal terbang apa semua. Sam cakap tak nak. Kau jangan buat apa-apa untuk aku, biar aku selesaikan semua sendiri. Aku nak sampai sana, aku nak sokong. Itu je. Tak payah nak apa orang kata, sambut, susah sambut nak dapatkan hotel ke apa ke. Tak payah, kau tunggu je sana, aku datang. Aku akan buat yang terbaik. Pasal Sam tahu ini adalah kempen terakhir dia, pasal dia dah berumur. Sam ada terdengar ura-ura yang dia nak berhenti dah. Dia nak bersara dah. Sam dengar ura-ura dia nak bersara. Pasal ialah dia dah berumur kan. Dia nak bagi orang lain pula galas tanggungjawab. Dia tahulah condition dia macam mana. Tapi sebenarnya dia dah tahu dah tu. Dia dah tahu. Bila speech dia kadang-kadang ini adalah apa, kita punya apa terakhir lah apalah. So masa tu memang saya all out. All out. Dan last campaign dia minta Sam naik stage menyanyi. Tak apa, Sam naik. Minta satu lagu, dah habis satu lagu, dia minta lagi satu lagu. Okey, tak apa. Lagu apa yang dia minta? Lagu dia tak minta lagu, dia suruh dia nyanyi lagu apa-apa. Arwah dia ni sangat-sangat sporting. Dia sangat sporting. Dia tak bawa diri dia macam ni lah, macam orang-orang besar. Okay, kita boleh nampak politician kan. Politician kita boleh nampak diorang ada setengah politician yang dia betul-betul jaga penampilan, dia akan jaga diri. Kita nampak dia sebagai satu figura yang memang menjaga kan. Apa macam orang panggil blue blood ni lah, apa orang panggil Jangan tadi saya jam. Protokol betul. Satu lagi, dia jenis yang those executive yang kan, dia tak korang dia selalu kan image kan, karisma image kan. Tapi dia kalaulah dia nampak orang duduk dekat kaki 5 jalan, duduk bawah duduk kat tepi divider ke apa ke, dia seorang yang jenis boleh duduk kat divider dengan orang.
Very humble. Dia boleh duduk kat kaki lima, bersila kat lantai, dia boleh buat tu. Pasal tu orang senang dengan dia, orang senang nak bercakap dengan dia, orang tak rasa that protocol. Dia tak ada gap. Dia tak akan taruh diri dia gap macam dia Orang akan selesa dengan dia. Orang selesa dengan dia. Orang akan selesa. Dia jiwa rakyat, betul. Dia jiwa rakyat. Korang kalau duduk satu meja dengan dia minum kopi, korang borak macam tak ada protokol, tak ada. Dia sangat okey. Kita rasa loose dengan dia. Jadi bila dengan dia, kita rasa korang akan rasa macam dengan manusia, dengan human. Bukan nak kata orang lain menteri macam tak bukan manusia, tidak. Tapi kadang-kadang cara pembawakan diri tu buatkan kita rasa macam kita terpaksa buat satu protokol. Kita sendiri ada rasa protokol kan. Tapi dengan dia Mudah. dia mudah. Pasal tu rakyat senang dengan dia. Rasa dekat. Betul. Rasa dekat, rasa human. Kejadian masa lepas tanamkan almarhum, kejadian ni buat Sam automatically tersenyum sendiri, guys. Ada satu vibe ataupun aura yang sangat-sangat positif yang Allah bagi. Masa dah baca talqin kan, imam dah baca talqin dah habis, lepas tu anak Allahyarham Naim bercakap lah sekejap dekat yang para hadirin semua, kepada sesiapa yang ada ada arwah hutang, boleh datang kat saya akan cuba selesaikan apa semua. So lepas dia habis bercakap je, masing-masing ambil air mawar, air bunga tu nak tabur. Guys, wallahi air tu Sam tengok, pasal Sam tengok si Naim ni, dia curah je air, jatuh je dekat bukan apa batu nisan, apa yang orang taruh kayu dulu kan. Air tu guys sentuh sahaja tanda macam batu, tanda kubur tu, serentak hujan turun yang gerimis, yang Sama-sama. semua terpandang, dan Sam automatically tersenyum. Dia seolah-olah macam, ya Allah, rahmat, ya Allah, kau turunkan apa ni? Dia bukan yang hujan yang kita cepat-cepat kelang kabut ke. Tak, semua jenis macam that vibe of positiveness yang Sam sampai tersenyum. Dan Sam tak tahu kenapa Sam tersenyum. Sam pandang air jatuh, Sam sengih. Very positive. Very positive. Kat meja makan dia. Tapi kita saksilah dia memang seorang insan yang semayang tak tinggal, duit tak lokek. Yang tu lah, yang tidak rasa kalau orang tanyakan apa, kenapa macam sampai macam ni sekali, Allah buka kebaikan dia. Satu, dia semayang memang tak tinggal. Kan cukup masa, azan dia mesti nampak dia akan naik pergi semayang, dia akan hilang. Sebab duit memang dia manusia yang sangat-sangat generous. Sayang, tahu tak everything kita give kat Zizi, helper kita ni tak pernah tak dapat. Ya Allah, dia sangat-sangat, dia tak pernah berkira pasal duit. Dalam kepala dia tak apa, duit boleh cari. Dia pergilah mana-mana. Sam pernah ingat ini tak ada plan, tak ada apa, Sam pergi Mekah dengan dia. So pergi Mekah, bila sampai Madinah sahaja, nampak dia tengah berborak. Lepas tu macam mana dia nampak dia hulur duit dekat orang berborak ni. Tanya siapa itu? Oh, ni pelajar-pelajar daripada Malaysia yang belajar dekat apa? Madinah. Guys, dia memang, pasal tu rezeki dia tak pernah putus. Rezeki dia tak pernah putus. Dan mungkin Sam banyak belajar daripada dia. That's why sebelum dia pergi, kita selalu dengar benda yang buruk. Tapi benda yang buruk selalu datang kat dia. Yang Sam realise dia tak pernah marah. Kadang-kadang kita bercerita benda yang pasal dia ke, orang bercakap pasal dia ke, atau kita ulas balik ke apa kan, benda yang tak best pun orang akan dengar. Ini bunyi dia sebiji macam gini. Benda apalah, itu je keluar dari mulut dia.
Tak pernah dia macam betul lah itu memang jahat punya orang ke apa ke, tak pernah. Tak pernah. Biarlah. Tak apalah, biarlah. Orang tipu duit ke apa ke kan, orang tipu ke, itu je. Tak apalah. Ya Allah, dia sosok yang sangat berbeza dengan orang awam yang nampak dia Itu saya cakap pasal dia ni politician. Politician untuk menunjukkan seorang YB ataupun menteri yang bagus apabila dia dapat buat satu kebaikan pembangunan untuk negara, untuk kawasan dia apa semua. Tetapi macam mana cara orang yang nak menjatuhkan, of course dia tak boleh ada dua YB satu tempat kan, dia tak boleh ada dua menteri satu tempat, kena ada satu orang je. So of course yang lain pun teringin nak menjadikan tempat tu. So untuk cara nak menjatuhkan satu tempat tu, of course benda buruk. So that's why kita selalu dengar benda yang buruk tentang politician. Kan? Kita mesti dengar benda yang buruk tentang politician. Kebaikan ni susah nak jumpa. Melainkan orang tu dah tak ada ataupun dah berhenti, macam contoh Tun Mahathir. Tun Mahathir sampai ke hari ni orang bercakap tentang KLCC, orang bercakap tentang Putrajaya. Kan? Dia sakit tak lama tapi memang itu yang dia minta. Memang dia pernah bercakap kan. Aku kalau boleh aku nak mati senang, aku tak mau susahkan orang. Tak nak bila dah tua thank you, yeeha. Tak nak bila dah tua sampai orang terpaksa cucikan ini ke cucikan itu ke, sampai dia tak larat kan. Dia tak nak susahkan orang. Dia selalu minta kalau boleh biarlah aku pergi senang, tak menyusahkan siapa-siapa. Tapi memang dia pergi senang. Dia orang cerita senang sangat. Senang sangat. Ya. And saya nampak ramai politician yang datang kat sana yang mungkin masa hidup dia tu tak begitu rapat ataupun mungkin adalah konflik di antara masing-masing ke apa ke, tetapi dia orang ada kat sana sampailah bawa jenazah, ada yang angkatkan jenazah bawa pergi masuk dalam van. Satu apa orang kata, honor, penghargaan yang sangat-sangat baik. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.